berlaku di Gaza hari ni lah. Tengok Israel dia punya kekuatan pada tentera dia, al-jaishu alladhi la yuqhar. Tentera Israel, tentera yang tidak boleh dikalahkan sekali-kali. Ini slogan tentera Israel. Tentera yang tak boleh dikalahkan sekali-kali, tentera Israel ini. Itu dia punya slogan dia. Kerana semua kuasa besar dunia, Amerika, Perancis, British, Jerman, beri senjata ke dia untuk lawan orang Islam, untuk jaga orang Islam. Senjata dia, kapal terbang perjuangannya, kereta kebal dan segala-galanya, tiba-tiba berlawan dengan Gaza. Gaza ni satu wilayah yang kecil je, dari sini ke Dungu je Gaza ni, dari dia ke Mamang je, kecil wilayahnya, berjuta orang dia lawan. Dengan tolong Allah Ta'ala kalah. Gecatan senjata ini sebenarnya dia kalah. Dia nak mengundur malu, dia nak mengundur, orang kata dia kalah, dia tak undur, perang, tembok. Tadi panggil Amerika tolong dia. Amerika pun panggil negeri-negeri Islam, ajak pakat buat gecatan senjata lah, berhenti perang lah. Dia kalah sebenarnya. Banyak orang tak faham politik ni. Jadi politiknya Israel kalah, Hamas menang. Padahal Hamas dulu dalam tanah, dia akan nak bung bangunan, bung apa dia, bung bangunan, utuh bangunan, kau kukuh dalam tanah tu. Dia bangunan utuh kan, batu dia timbul atas, kau kukuh. Nak masuk kata kepala tak boleh, masuk dengan alat-alat jentera tak boleh. Hamas tu biar kutulah batu tembok kan dia saudara. Ini akhirnya kalah. Tak mahu mengaku kalah, buat kejahatan senjata. Tapi kita kena sedarlah, perang tu tak habis. Sebab bila-bila Allah Ta'ala hapuskan Yahudi ni.